Memang sedih lah kan. Guys, korang tahu tak? Dalam dunia ni sebenarnya ada dua jenis income. Tapi ramai orang cuma tahu satu jenis je. Nak tahu? Okey, mari saya terangkan. Yang pertama, active income. Selagi kita bekerja, selagi itulah ada income. Sebagai contoh, kerja makan gaji, buat Grab atau Foodpanda. Kalau berhenti buat, income pun ikut berhenti. Memang sedih lah kan. Yang kedua ni best, iaitu passive income. Contohnya macam rumah sewa. Mula-mula kita beli rumah, kemudian cari penyewa. Bila rumah dah disewakan, setiap bulan duit sewa tetap masuk. Best kan? Tapi nak mulakan modal keras guys. Okey, contoh lain yang modal lebih kecil, macam bisnes Tuan Wow. Mula-mula kita cari pelanggan. Bila pelanggan terus aktif guna SIM card dan top up, income terus masuk setiap bulan. Itulah yang orang panggil passive income. Duduk relax, duit masuk setiap bulan. Kalau korang diberi pilihan, korang nak bergantung pada active income je atau nak ada passive income juga? Cuba komen.